Apa yang berlaku apabila secebis kejujuran yang ditemui dari timbunan sampah menerangi seluruh dunia seseorang? Apa yang berlaku apabila seorang gadis berusia 17 tahun yang tangannya memungut sampah yang dibuang oleh orang lain tidak membiarkan maruahnya dijual pada harga apapun? Dan apa yang berlaku apabila kebaikannya mengetuk pintu hati seorang kaya sehingga lelaki itu memberinya ganjaran yang tidak dapat dibayangkan? Ini adalah kisah Nurul Iman. Kisah seorang gadis pengutip sampah yang suatu hari menemui dokumen berharga rumah seseorang di dalam sampah yang boleh menghapuskan kemiskinan dia dan ibunya dalam sekelip mata. Tetapi dia memilih jalan yang sukar, jalan kebenaran, dan apabila dia pergi untuk memulangkan dokumen-dokumen itu, takdir membuka pintu untuknya, di mana bukan sahaja kekayaan tetapi juga penghormatan dan masa depan baru menantinya. Kuala Lumpur, jantung Malaysia, sebuah bandar yang tidak pernah tidur. Di satu sisi, terdapat kemegahan banglo-banglo mewah dan bangunan pencakar langit yang mempesonakan di Damansara Heights 1, 2, dan di sisi lain, terdapat kawasan setinggan yang terletak di sepanjang tebing Sungai Klang, di mana berjuta-juta nyawa berjuang setiap hari hanya untuk hidup satu hari lagi. Di salah sebuah penempatan sedemikian, Kampung Setia, di sebuah pondok kecil yang diperbuat daripada kepingan zinc dan kanvas, tinggallah Nurul Iman yang berusia 17 tahun bersama ibunya, Salmah. Pondok ini adalah dunia mereka. Dengan dapur tanah di satu sudut dan katil lama di sudut yang lain, tempat ibu dan anak itu menghabiskan malam mereka. Apabila hujan, air yang menitis dari bumbung zinc akan mengganggu impian mereka dan memaksa mereka untuk berjaga sepanjang malam mengumpul air di dalam bekas. Ayah Nurul, Hassan, adalah seorang pekerja binaan yang jujur dan rajin. Dia hanya mempunyai satu impian, untuk menjadikan anak perempuannya, Nurul, seorang pegawai kerajaan yang hebat dengan memberikannya pendidikan yang baik. Dia sering berkata, anak perempuan saya akan menjadi seperti cahaya, membawa sinar ke kawasan setinggan yang gelap ini. Tetapi 3 tahun lalu, satu kemalangan di tapak pembinaan telah meragut Hassan daripada mereka selamanya. Selepas hari itu, Salmah seolah-olah hancur. Kesedihan kehilangan suami dan beban tanggungjawab keluarga telah menjejaskan kesihatannya. Dia menghidap penyakit asma dan tidak lagi dapat melakukan kerja berat. Kini, seluruh beban keluarga terpikul di bahu Nurul yang berusia 17 tahun. Dia terpaksa berhenti sekolah di tingkatan 2. Dunianya sekarang adalah sebuah guni besar yang disandangnya di belakang setiap pagi. Dia berkeliaran dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, mengutip sampah. Dia akan mengasingkan botol plastik, serpihan kaca dan kertas lama dan pada penghujung hari, dia akan menjualnya kepada pembeli barang terpakai. Dengan wang sebanyak RM10 atau RM20 yang diperolehinya, dapur rumah mereka akan terus berasap dan ubat ibunya dapat dibeli. Tangannya menjadi keras dan kasar tetapi hatinya sangat lembut. Impian yang diberikan oleh ayahnya masih hidup di matanya. Dia sering membaca buku-buku lama tingkatan 2 selepas pulang dari kerja. Dia sangat suka membaca tetapi keadaan telah meletakkan guni sampah di tangannya dan bukannya buku. Pada hari itu juga, Nurul sedang berjalan di lorong-lorong Damansara Heights, salah satu kawasan perumahan mewah di bandar itu, dengan guni di belakangnya. Di sini, dari tong sampah yang diletakkan di luar banglo-banglo besar, dia sering mendapat barangan yang boleh dijual dengan harga yang lebih baik. Apabila dia menyelongkar tong sampah di luar sebuah banglo putih yang besar, matanya tertancap pada sebuah fail kulit yang tebal. Ia adalah fail berkualiti tinggi yang biasanya tidak dibuang ke dalam sampah. Dia fikir mungkin ada beberapa kertas buangan di dalamnya yang boleh dijual dengan harga yang baik. Dia mengambil fail itu dan meletakkannya di dalam guninya. Selepas seharian bekerja keras, apabila dia kembali ke pondoknya dalam keadaan letih, hatinya tenggelam mendengar bunyi batuk ibunya. Salmah sukar bernafas. Nurul cepat-cepat memberinya ubat dan air. Pada waktu malam, apabila ibunya sudah tidur, Nurul mengeluarkan barang-barang dari guninya. Apabila dia mengeluarkan fail kulit itu, dia sekali lagi merasakan sesuatu yang aneh. Dia membuka fail itu. Di dalamnya terdapat banyak dokumen tebal yang kelihatan seperti dokumen rasmi kerajaan. Terdapat cop rasmi padanya dan banyak yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Nurul tidak tahu membaca bahasa Inggeris, tetapi dia boleh mengenali beberapa perkataan.
Dengan susah payah, dia membaca satu nama, Encik Rahman bin Abdullah, dan kemudian matanya tertumpu pada satu lagi perkataan, geran tanah. Dia faham bahawa ini bukan kertas buangan biasa. Ini adalah dokumen rumah seseorang, tanah seseorang. Tetapi mengapa ia berada di dalam sampah? Mungkin seseorang telah membuangnya secara tidak sengaja. Dia mula membelik-belik dokumen itu lagi. Pada sehelai kertas, terdapat alamat yang ditulis dalam bahasa Melayu, tetapi dakwatnya telah sedikit comot akibat titisan hujan atau mungkin sesuatu yang lain. Dia dapat membaca, Villa Aman, Damansara. Bahagian seterusnya telah terpadam. Seketika, satu fikiran terlintas di benaknya. Bagaimana jika dia menyimpan dokumen-dokumen ini? Tetapi pada saat berikutnya, dia memarahi dirinya sendiri kerana pemikiran itu. Suara ayahnya bergema di telinganya. Nak, lebih baik tidur dalam kelaparan dengan kejujuran daripada makan roti yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Tidak, ini adalah milik seseorang dan aku mesti memulangkannya. Dia telah membuat keputusan. Keesokan paginya, Nurul tidak pergi bekerja. Tidak pergi bekerja bermakna kehilangan pendapatan hari itu. Mungkin dapur di rumah tidak akan berasap pada hari itu. Tetapi dia tidak peduli. Dia memakai baju kurungnya yang paling bersih tetapi sedikit koyak, menyimpan dokumen-dokumen itu di dalam beg plastik supaya tidak rosak lagi dan memberitahu ibunya sebelum pergi. Mak, saya ada urusan penting. Saya akan pulang petang nanti. Dia menaiki bas ke Damansara Heights. Kawasan ini sangat berbeza dari dunianya. Banglo-banglo besar, kereta-kereta berkilat dan pengawal keselamatan di setiap pintu pagar. Dia tidak tahu di mana hendak bermula. Dia sedang mencari Villa Aman. Dia bertanya kepada seorang pengawal, "Abang, di mana Villa Aman?" Pengawal itu memandangnya dari atas ke bawah. "Villa Aman yang mana satu?" "Setiap rumah kedua di sini milik seseorang yang bernama Aman, beritahu alamat penuh." "Saya tak ada alamat penuh. Hanya ini yang tertulis. Kalau begitu, pergilah. Jangan buang masa saya." Pengawal itu menghalaunya dengan kasar. Sepanjang hari, Nurul merayau-rayau di jalan-jalan kawasan perumahan mewah itu. Dia bertanya kepada setiap pengawal di setiap pintu pagar, tetapi tiada siapa yang dapat membantunya. Pada waktu petang, dia pulang ke pondoknya dengan perasaan letih dan kecewa. Perkara yang sama berterusan selama 2-3 hari berikutnya. Setiap pagi dia keluar dengan harapan baru dan setiap petang dia kembali dengan kekecewaan yang sama. Kini, makanan di rumah mula berkurangan. Salmah juga mula bimbang. "Kenapa kamu sia-siakan pendapatan harian kamu, Nak? Buang saja kertas-kertas itu. Apa kena mengena kita dengan masalah orang kaya?" "Tidak, Mak," kata Nurul dengan tegas. "Jika ayah masih hidup hari ini, dia juga akan melakukan perkara yang sama. Saya tidak akan berputus asa." Pada hari kelima, apabila Nurul hampir berputus asa dan sedang duduk di bawah pokok meratapi nasibnya, seorang posmen datang dengan basikalnya. Melihat Nurul kelihatan risau, dia bertanya, "Apa yang berlaku, Nak? Kamu cari siapa?" Nurul menunjukkan dokumen-dokumen itu kepadanya. Posmen itu membaca nama itu, Encik Rahman bin Abdullah. "Oh, Encik Rahman. Dia adalah ahli perniagaan tertua dan terbesar di kawasan ini. Banglonya di Bukit Damansara, bukan di sini di Damansara Perdana. Kamu tak dapat baca bukit sebab dakwatnya dah comot. Mari saya tunjukkan jalan." Mata Nurul bersinar dengan harapan baru. Dia mengucapkan terima kasih kepada posmen itu dan segera menuju ke Bukit Damansara. Akhirnya, dia berdiri di hadapan sebuah banglo marmar putih yang besar di mana pintu pagarnya tertera tulisan Villa Aman dengan huruf keemasan. Dia memberitahu pengawal di pintu pagar bahawa dia ingin berjumpa dengan Encik Rahman. Pengawal itu menghalangnya daripada masuk. Ketika itu, sebuah kereta yang sangat mahal keluar dari dalam, dipandu oleh seorang wanita. Dia melihat Nurul berdiri di pintu pagar dan memberhentikan kereta. "Ada apa? Nak jumpa siapa?" "Puan, saya nak jumpa Encik Rahman. Saya ada beberapa dokumen penting miliknya." Wanita itu, yang merupakan isteri Encik Rahman, Puan Zainab, memandang Nurul dengan curiga, tetapi apabila mendengar tentang dokumen itu, dia menjadi sedikit serius. "Baiklah, masuklah."
Nurul dibawa duduk di ruang tamu yang besar dan mewah. Dia tidak pernah melihat bilik yang begitu besar dan cantik dalam hidupnya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki yang kelihatan berwibawa tetapi risau masuk. Dialah Encik Rahman. "Dokumen apa yang kamu ada?" tanyanya tanpa berbasa-basi. Dengan tangan yang terketar-ketar, Nurul menghulurkan fail itu kepadanya. Encik Rahman membuka fail itu. Sebaik sahaja melihat dokumen-dokumen itu, matanya terbeliak kerana terkejut dan tidak percaya. Dia terduduk di kerusinya. Di mana kamu dapat ini?" Suaranya bergetar. Ini adalah dokumen-dokumen yang sama, geran tanah asal milik pusaka keluarganya yang telah dirampas oleh abang tirinya dan kes itu sedang dibicarakan di mahkamah. Abangnya telah menghilangkan dokumen-dokumen asal dari rumah dan dia hampir kalah dalam kes itu. Dia fikir dokumen-dokumen itu telah dicuri, tetapi mungkin pencuri itu telah membuangnya ke dalam sampah kerana takut ditangkap. Nurul menceritakan keseluruhan kisah itu dengan jujur. Bagaimana dia menemuinya di dalam sampah dan bagaimana dia telah mencarinya selama 5 hari. Mendengar keseluruhan cerita, Encik Rahman dan isterinya tergamam. Mereka memandang wajah gadis miskin berusia 17 tahun itu yang kejujurannya hari ini telah menyelamatkan mereka daripada kehilangan tanah bernilai jutaan ringgit dan maruah mereka. Encik Rahman bangkit dari kerusinya. Dia terus pergi ke almari tempat peti besinya berada. Dia mengeluarkan segulung wang kertas yang tebal sejumlah RM10,000 dan menghulurkannya kepada Nurul. "Nak, saya tidak tahu bagaimana untuk membalas budi baik kamu ini. Ambillah ini. Ini adalah ganjaran kecil untuk kejujuran kamu." Nurul meletakkan kedua-dua tangannya di belakang dan menundukkan kepalanya, berkata, "Tidak, Tuan, maafkan saya. Saya tidak boleh menerima wang ini." "Kenapa?" Encik Rahman terkejut. "Kamu tidak perlukan wang?" "Perlu, Tuan. Sangat perlu. Tetapi ayah saya pernah berkata, kebaikan tidak boleh diperdagangkan. Jika saya menerima wang ini daripada Tuan hari ini, maka kejujuran saya akan ada harganya. Saya hanya menjalankan tanggungjawab saya. Sekarang, izinkan saya pergi." Kata-kata Nurul dan harga dirinya menyentuh hati Encik Rahman hingga ke lubuk hatinya. Dalam hidupnya, dia telah bertemu dengan ahli perniagaan besar, ahli politik dan pegawai, tetapi hari ini adalah kali pertama dia melihat jiwa yang begitu murni dan tulus. Dia meletakkan wang itu kembali. "Baiklah, nak. Ikut suka kamulah. Tapi aku takkan biarkan kau pergi dengan tangan kosong." Dia bertanya kepada Nurul tentang keluarganya, pelajarannya, penyakit ibunya, segala-galanya. Apabila dia mengetahui keseluruhan kisah Nurul, matanya bergenang. Dia berfikir sejenak dan kemudian membuat keputusan yang tidak pernah diimpikan oleh Nurul. Encik Rahman sangat terkesan dengan kesederhanaan dan maruah gadis itu. Dia merasakan bahawa dengan memberinya wang, dia akan menghina kebaikannya. Dia menyuruhnya duduk dan berkata dengan penuh kemesraan, "Nak, kamu kata impian ayah kamu adalah supaya kamu belajar dan menjadi seorang pegawai yang hebat." Nurul mengangguk perlahan. "Ya, Tuan, tetapi sekarang ia tidak mungkin." "Kenapa tidak mungkin?" Encik Rahman tersenyum. "Mulai hari ini, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pendidikan kamu. Kamu akan pergi ke sekolah esok, pergi ke kolej dan tunaikan impian ayah kamu. Semua perbelanjaan akan ditanggung oleh Yayasan Rahman." Nurul tidak percaya dengan apa yang didengarinya. Air mata mula mengalir di pipinya. "Dan ibu kamu?" sambungnya, "dia akan dirawat di hospital terbaik di bandar kita. Esok pagi kereta saya akan datang dan membawanya." Nurul hanya menangis. Dia tidak mempunyai kata-kata untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi Encik Rahman tidak berhenti di situ. Apa yang dikatakannya seterusnya telah mengubah dunia Nurul. "Nak, kamu telah memulangkan rumah saya yang merupakan warisan nenek moyang saya. Saya juga ingin memberikan kamu sebuah rumah. Bukan sebagai sedekah atau ganjaran, tetapi sebagai hak kamu." Dia memandang isterinya dan berkata, "Kedai runcit di pasar kita yang telah ditutup selama beberapa bulan, mulai hari ini, ia adalah milik Nurul Iman. Kita akan mengisi semua barang di kedai itu. Flat kecil di atas kedai itu akan menjadi rumah kamu dan ibu kamu mulai hari ini."
Kamu jalankan kedai itu dengan kerja keras, uruskan rumah kamu dengan jujur dan selesaikan pelajaran kamu. Ini akan menjadi hasil kerja keras kamu, bukan ihsan sesiapa. Mendengar ini, Nurul terduduk di lantai. Dia tidak dapat berkata apa-apa. Hanya sedu sedannya yang bergema di dalam bilik itu. Seorang gadis yang sehingga semalam mencari kehidupannya di dalam sampah, hari ini telah menjadi pemilik sebuah kedai, sebuah rumah dan masa depan yang cerah. Selepas hari itu, kehidupan Nurul Iman menjadi seperti mimpi yang indah. Ibunya mendapat rawatan yang baik dan pulih sepenuhnya. Mereka berdua berpindah ke kedai dan rumah yang kecil tetapi bersih itu. Nurul menyambung semula pelajarannya. Dia pergi ke sekolah pada waktu pagi dan pada waktu petang dia akan membantu ibunya di kedai. Kedai itu, yang kini dikenali sebagai Kedai Runcit Nurul Iman, menjadi terkenal di seluruh kawasan itu bukan sahaja kerana barangannya, tetapi juga kerana kejujuran dan sikap manis gadis yang mengendalikannya. Encik Rahman dan keluarganya kini sudah seperti keluarga kepada Nurul. Mereka sering datang ke kedainya untuk bertanya khabar. Beberapa tahun kemudian, Nurul menamatkan pengajiannya. Dia menunaikan impian ayahnya. Dia menjadi seorang pegawai kerajaan yang berpangkat tinggi, tetapi dia tidak menutup kedainya itu. Dia mengupah beberapa orang gadis lain yang memerlukan pekerjaan di situ supaya mereka juga dapat menjalani kehidupan yang bermaruah. Dia sering berkata kepada ibunya, "Mak, ayah betul. Jalan kejujuran memang sukar, tetapi destinasinya sangat indah." Kawan-kawan, inilah kisah Nurul Iman. Ia mengajar kita bahawa walau sesukar manapun keadaan, kita tidak boleh sekali-kali melepaskan kebaikan dan kejujuran kita. Kerana kebaikan adalah cahaya yang, lambat laun, akan menghapuskan setiap kegelapan dalam hidup kita. Jika kisah Nurul ini telah menyentuh hati anda, sila berikan satu tanda suka pada video ini. Beritahu kami di ruangan komen apa yang telah dicetuskan oleh kisah ini dalam fikiran anda. Kongsikan kisah ini dengan rakan-rakan dan keluarga anda agar mesej kejujuran ini dapat sampai kepada setiap orang. Dan untuk lebih banyak kisah benar dan inspirasi yang menyentuh hati seperti ini, jangan lupa untuk melanggan saluran kami. Terima kasih banyak-banyak.